Macam berat. Oh, ada guys. Apa tu? Ni apa siap? Alright guys, air dah pasang. Sekarang pukul 3 lebih. Dekat pukul 4 air dah pasang. Ni aku punya joran nombor 1, nombor 2. Guys, korang tengok aku punya loceng dah start berbunyi tengok. Aku ada banyak udang yang aku tak pakai pun. Sebelum ni aku dah boleh lama dah umpan ni. Sekarang ni aku akan habiskan kat sini. Aku akan tabur dekat tepi rod aku ni. Aku nak campak depan ni. Satu dah campak. Campak kedua, buka dulu dia punya kulit. Yang ketiga, habiskan semua umpan. Malas aku nak bawa balik rumah buat semak Ni yang terakhir guys. Macam berat. Oh, ada guys. Apa tu? Ni apa siap? Udang lipan Bapak dia. Ni first time siap aku dapat ni. Aku ingat lobster. Tak, sekarang ni binatang apa ni? Aku nak pegang pun aku takut ni. Ni binatang apa? Shoot. Wish, nampak macam monster kat ni. Macam mentadak-mentadu pun ada. Wish, pelik. Aku ingat lobster tapi memang pelik lobster kat sini. Kita lepaskan slow-slow dulu. Kita try tanya orang kat sini. Nampak macam mentadak-mentadu. Yes, kita lepaskan slow-slow. First time siap aku dapat binatang ni. Oh, lepas pun. Okay, gerak dah terlepas. Oh, nampak. Macam lobster. Try tanya abang tu. Oh, ni apa bang? Ni binatang apa? Ni udang ke apa? Ini udang lipan ni, sedap ni. Oh ya? Udang lipan? Udang lipan. Oh, apa nak ambil ya? Boleh? Masuk tong tu boleh? Boleh, ya. Tak nak pegang. Oh, tu ada bisa? Tak ada. Oh ya? Oh, ini udang lipan. Udang lipan? Saya tak pernah makan. Yalah, bukan semua orang makan. Oh ya? Udang lipan. Pakai jaring ke? Pakai jaring. Kak tak mana kak? Masuk. Tak mana? Ni. Alah bang, sekarang tak bisa ke? Dia tak ada bisa. Oh, tu saya tak makan benda ni. Tak sedia Okay. Bang. Ada guys. Naik dia. Dah naik. Oh, lama ikan kitang lah Guys, strike. Yang kedua dapat ikan kitang Aku tak makan ikan ni. Nak buat apa dengan ikan ni? Dah melompat-lompat je ni. Macam ni ganas sikit ikan ni. Dah keluar dia punya duri.